Said Abu Sufi sepanjang zaman. Penerima anugerah ini mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan KGV, kemudian pendidikan menengah di Ma'had Ahmadi Gemenceh, mendapat melanjutkan pengajian tinggi dalam bidang Diploma Al-Quran dan Sunnah Kuza, Sarjana Muda Usuluddin Universiti Al-Azhar Mesir dan Diploma Pendidikan Maktab Perguruan Teknik Ceras Kuala Lumpur. Kini menjawat jawatan sebagai Guru Cemerlang Pendidikan Islam di MRSM Kuala Kelawang. Antara sumbangan beliau ialah penyunting karya Syekh Haji Ahmad bin Muhammad Said yang bertajuk Qaul Wafi dan penyunting karya Syekh Haji Ahmad bin Muhammad Said yang bertajuk Faraid Al-Ma'thir, Al-Marwiyah At-Tarikat Al-Ahmadiyah Rashidiyah Al-Ahmadiyah. Anugerah Syekh Haji Muhammad Said dianugerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hasib bin Muhammad Murtada. Dipersilakan. Penerima anugerah ini juga akan bawa pulang sijil penghargaan, sebuah pelag dan wang tunai RM5,000.